Assalamualaikum and greetings everyone. Salam Ramadan Karim. Hari ini sudah masuk 20 hari kita berpuasa dan hari ini juga merupakan 10 malam terakhir dalam Ramadan. Semoga kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Selamat datang ke rancangan istimewa kami sempena bulan Ramadan ini. Saya Aira Khalisha. Saya bukan keseorang hari ini. Hari ini Aira bersama Mika Kamila. Korang, hari ini kita ada jemput tetamu yang sangat special. Korang nak tahu tak? Kita ada jemput Ustazah Jamila dan Cikgu Marina. Hari ni kita ada jemput Ustazah dan Cikgu ni untuk berkongsikan pendapat mereka tentang topik yang kita akan bincangkan hari ni. Sebelum tu, korang tak tahu kan topik apa kita nak bincang hari ni? Aira, cuba kongsikan topik apa kita akan bincang hari ni. Ya Mika, topik yang kita akan kupas hari ini ialah Ramadan dan sains merungkai rahsia kesihatan di sebalik ibadah berpuasa. Wah, menariknya tajuk kita hari ni. Korang, podcast ni kali ni kita akan cakap tentang Ramadan dengan ibadah-ibadahnya, termasuk dengan apa kesihatan dengan rasa-rahsia yang kita boleh dapatlah dalam kebaikannya. Betul tu Mika. Tanpa membuang masa lagi, mari kita start dengan soalan pertama. Okey, baik. Soalan pertama hari ni adalah untuk Ustazah Jamila. Okey, kita sering dengar tentang Ihya Ramadan dan ramai orang ingin mengetahui, boleh tak Ustazah terangkan secara lebih lanjut apa sebenarnya maksud Ihya Ramadan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mika dan juga Aira. Pertama sekali, bila menyebut tentang Ramadan, yang utama bagi saya ialah memperingati diri sendiri. Yang paling banyak ialah memperingati diri sendiri. Ihya Ramadan daripada bahasa Arab. Ihya bermaksud menghidupkan bulan Ramadan. Sebenarnya apabila tiba bulan Ramadan, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita satu berita gembira tentang kedatangan bulan Ramadan. Macam yang kita tahu kan Ustazah, sahur ini amalan sunnah Rasulullah dan kita disunatkan untuk bersahur kan Ustazah. Jadi teacher, adakah sahur ini boleh mempengaruhi atau memberi kesan kepada sistem pencernaan dalam badan kita? Perspektif saya, mungkin pemahaman saya lah, soalan awak tu mungkin tentang kita mengubah masa makan kita, betul tak? Okay? So awak tanya fungsi sahur tu lah dalam perspektif biologi ataupun kesihatan. Okay? Kalau macam hari-hari biasa kita tidak berpuasa, okay, kita akan makan selalunya kalau daripada segi biologinya kita akan makan pada waktu siang hari lah. Okay, waktu siang hari bangun tidur kita akan makan. Okay, tengah hari makan, petang makan kan. Okay, malam makan. Okay, tapi bila kita berpuasa, okay, pada waktu siang hari pula yang kita tak boleh makan. Malam yang kita dibenarkan makan. Okay, so kita kena ubahlah cara pemakanan kita. Okay, cara kita makan tu ubah daripada pada siang hari masa matahari ada. So kita kena makan masa matahari dah tenggelam kan. Okay, so kita contohnya kalau kita masa nak bersahur tu kan, sebelum matahari terbit tu kita kena bersahur kan. Kita disunatkan bersahur macam Ustazah cakap. Okay, kita sunatkan bersahur. Okay, so kita kena ubah kita punya pemakanan tu, cara pemakanan kita tu awal-awal pagi yang kita makan. Dan adakah ini mempengaruhi ke kita punya sistem pencernaan? Dia akan mengubah sebab kita kebiasaannya badan kita biasa untuk makan pada siang hari. Bila berpuasa kita kena ubah makan pada waktu malam pula kan. Terbenam matahari sampailah sebelum terbit tu. So kita sepatutnya kalau macam dalam Islam pun, perspektif Islam memang disunatkan, digalakkan kan Ustazah, kita
biasakan dirilah kan, few months ke few weeks before kita berpuasa tu, kita biasakan dulu, mungkin kita puasa sunat ke Isnin Khamis ke kan, supaya bila tiba bulan Ramadan nanti kita dah biasa. So awal sahur tu kita dah biasa, pagi-pagi tu kita boleh makan banyak sikit, okay, dan nanti kita berpuasa bila kita dah masuk maghrib nanti, pada malam hari baru kita boleh makan semula lah. Oh teacher, saya ada soalan. Lebih sihat ke kalau kita lebih sihat ke bulan Ramadan ni punya cara pemakanan? Sebabkan kita memang terus tukar daripada makan pagi ke makan malam. Okey, yang setahu saya lah daripada pembacaan saya, dia tak kisah sebenarnya. Tak kisah you nak makan sebelah masa matahari ada ataupun matahari tenggelam kan. Okey, cuma you kena pandai adjust. Maksudnya you kena ada masa yang you tak makan, ada masa you makan. Okay, kalau macam hari biasa kita tak berpuasa, kita akan makan masa siang, pagi, tengah hari, malam tu lah yang saya cakap tu kan. Tapi bila berpuasa kita ubah supaya badan kita sebenarnya dia ada masa rehat yang kita tak makan. Kan kalau macam kita biasa waktu tidak berpuasa, malam tu yang kita tak makan dan badan kita rehat. Okay, dalam keadaan rehat. Tapi bila kita berpuasa pula, kita kena ubah sikit lah. Bila kita selepas berbuka tu kan kita dah makan, bila kita makan tu actually dalam daripada segi biologi ni actually kita kena bergerak sikit. Kita tak boleh macam lepas makan tu baring macam sebu, macam malas kan. So lepas tu dalam Islam pun memang disunatkan, memang kita ada solat tarawih kan, kita aktif, okay, dan kita gerak supaya sistem pencernaan kita pun akan lancar sebenarnya. Kita tak boleh macam lagi lepas makan tu terus baring terus baring tidur ke kan, tak buat apa-apa aktiviti tu yang lagi nanti boleh melambangkan lemak dalam badan macam itulah. Okay. So teacher boleh cadangkan tak apa makanan yang sesuai untuk kita berpuasa, untuk sahur? Okey, tak kisah juga sebenarnya untuk masa bulan puasa dan juga bukan bulan puasa, sebenarnya pemakanan kita kena jagalah. Okey, tak kisah masa berpuasa ataupun tidak. Dan sebenarnya kalau mengikut terkini lah, okey, maklumat yang terkini sebenarnya kita kena lebihkan makan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan lah. Okay? Dan kalau daripada perspektif Islam pun, kalau kita berbuka tu lebih baik kita berbuka dengan segelas air, dengan kurma macam tu kan. So dalam perspektif biologi dan kesihatan pun sebenarnya kalau pembacaan saya, kita bagus kalau kita masa berbuka tu kita minum dengan segelas air kosong yang suam. Okay, kalau daripada segi biologinya, bila kita minum air yang suam tu sebenarnya dia akan melancarkan sistem hormon, sistem enzim pencernaan tu dalam badan kita, dia kicks in sebab kita tadi dah rehat kan, dah lama tak makan. Okay, bila kita minum air tu actually dia melancarkan, dia membuka pintu supaya enzim pencernaan tu dia akan bergerak ataupun berfungsi dengan lebih elok lah. Dan lepas kita minum air tu mungkin kita boleh makan kurma. Dan selepas itu sebenarnya kita tak elok kalau kita macam ada ramai orang yang saya tahu, dia tahu masa hari sedang berpuasa tu kan dah panas kan, dah penat, dia nak terus guguk air kan, minum air guguk-guguk, air yang sejuk, air manis, itu sebenarnya tak elok. Tak elok untuk kesihatan. Dia terkejut sebabnya bila kita minum macam tu, apa-apa saja dalam badan kita dalam keadaan yang tak ada makanan langsung, dia tengah detox lah sebenarnya, dia macam rehat. Okay, you terus masukkan benda yang very temperature yang sejuk, lepas tu manis pula tu, dia akan terus boleh menyebabkan glucose spike lah. Kalau dalam segi biologi ni glucose spike tu, okay, aras gula dalam darah awak akan mencanak naik. Okay, lepas tu you akan memanglah you akan rasa energized lepas tu, tapi eventually awak makan lepas tu you akan crash. Dia akan jadi crash. So kita tak nak crash tu, sebenarnya kita kena tahu apa yang kita kena buka lah. Buka dengan air, lepas tu fiber, sayur-sayuran, buah-buahan, lepas tu baru kita makan protein kalau boleh, protein and fat selalu usually go together, and then kita makan carbohydrate last, barulah kita boleh finish off. Kalau kita nak, kita makan dessert lah, cake, chocolate, things like that. Macam untuk pempelita kan. Okay, soalan kali ni pula memang untuk Ustazah. Ustazah dia rasa sedih je tengah tunggu Cikgu Marina berhenti cakap. Tak apa. Soalan ni memang completely Ustazah punya. Ustazah cakap selama Ustazah nak. Okay. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, adakah
adakah kita akan batal puasa jika kita berkumur-kumur atau gosok gigi pada siang hari di bulan Ramadan? Betul ke? Okey, sebelum saya jawab soalan ni, saya nak respon sikit dengan apa yang Cikgu Marina cakapkan tadi, sebab saya tak habis cakap tadi pasal Ihya Ramadan kan. Dan apa perkara yang kita nak hidupkan dalam bulan Ramadan tu. Yang pertama, kita berpuasa. Kita berpuasa sebab mentaati perintah Allah. Kita puasa bukan sebab kita sakit, sebab tak boleh makan. Ataupun kita puasa bukan sebab kita tak ada makanan kat rumah. Kita ada makanan, tapi kita puasa kerana kita taat pada perintah Allah. Dekat sini dalam Ihya Ramadan ni, menghidupkan bulan Ramadan tu maksudnya dia mendidik diri kita supaya meninggalkan larangan Allah dalam keadaan kita mampu melakukannya. Kita boleh makan, tapi kita tak makan sebab kita taat pada perintah Allah. Lepas tu, salah satu lagi cara untuk menghidupkan Ramadan ini, seperti yang Cikgu Marina cakap tadi, ialah solat tarawih. Solat tarawih, sebab tu bila kita makan tadi, kita tak boleh terus duduk, tak boleh terus baring, kita kena solat tarawih. Antaranya ialah menghidupkan Ramadan itu dengan solat tarawih. Dan solat tarawih ini dikategorikan sebagai qiyamul lail, mendirikan malam Ramadan. Maka memang sangat digalakkan kepada semua umat Islam supaya dapat mendirikan solat tarawih selepas kita berbuka puasa. Di samping dapat menjaga kesihatan dari sudut biologi. Okey, menjawab persoalan tentang berkumur-kumur dan juga menggosok gigi. Sebenarnya persoalan ini ada perselisihan ataupun pendapat ulama. Ada ulama yang menyatakan dia masalah dia ialah menggosok gigi ataupun bersiwak dan selepas zuhur. Sebelum zuhur tak ada masalah, sebab biasanya kita yang berpuasa ni kecenderungan untuk berkumur-kumur dan juga gosok gigi tu selepas zuhur. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada yang memakruhkan menggosok gigi bagi orang yang berpuasa selepas zuhur, berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud, demi Allah, dengan yang jiwaku di tangannya, maka bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Jadi maka di sini sebahagian ulama Syafi'i menyatakan bahawa makruh menggosok gigi selepas waktu zuhur. Namun di sana ada juga pendapat daripada Imam Nawawi, berdasarkan kepada hadis, boleh bersiwak ataupun berus gigi selepas waktu zuhur, berdasarkan hadis Amir bin Rabi'ah yang bermaksud, aku pernah melihat Nabi bersiwak sedangkan Nabi sedang berpuasa. Dan satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana maksudnya ialah kalaulah tidak menyusahkan umatku, maka nescaya aku perintahkan mereka bersugi ataupun bersiwak setiap kali nak masuk solat. Okey. Jadi berdasarkan hadis ini harus untuk gosok gigi selepas waktu zuhur. Kesimpulannya, kalau kita ikut dalam mazhab Syafi'i, asalnya ialah makruh. Makruh kita gosok gigi selepas waktu zuhur. Tapi pandangan Imam Nawawi tadi juga kita boleh diambil kira, yang mengharuskan gosok gigi selepas zuhur, kerana biasalah bau kalau kita puasa, bau yang keterlaluan, yang melampau juga boleh mengganggu orang sekeliling, maka diharuskan menggosok gigi. Di samping sebenarnya dalil yang mengharuskan gosok gigi itu lebih kuat, mengharuskannya. Jadi cuma kita kena hati-hati semasa menggosok gigi tu, janganlah sampai kita tertelan ubat gigi, ataupun masa kita berkumur-kumur tu kita keterlaluan sampai kita tertelan air, maka ia membatalkanlah. Jadi kena hati-hati. Tapi kalau tertelan dengan sebab apa? Dengan sebab kecuaian kita, itu boleh membatalkan puasa. Sebab itu digalakkan supaya kita tak boleh keterlaluan, bersederhana. Tentu. Tapi kalau ada sikit niat pun untuk telan dia tu, dia dah batal. Ya. Kita
kita move to soalan seterusnya. Untuk teacher, kebiasaannya pada siang hari kita akan mengalami mulut berbau kan? So boleh tak teacher kongsi apa yang menyebabkan mulut kita berbau? Walaupun kita tak makan sebenarnya. Betul. Okey, mungkin daripada satu perspektif mungkin orang ingat kita tak makan sepatutnya mulut kita bersih lah kan. Mulut kita bersih, tak ada bau. Maksudnya sebelum kita start puasa tu kita dah gosok gigi siap-siap kan. Kita dah ready. Tetapi selepas kata beberapa jam, especially macam Ustazah kata selepas Zuhur tu bau makin kuat. Okey, daripada perspektif sains dan biologi sebenarnya ada bakteria yang duduk dekat dalam usus kita. Okay, ada good bacteria lah. Nama bakteria tu Akkermansia bacteria. It's a good bacteria. Dia ni memang populasi dia akan banyak apabila kita berpuasa ataupun apabila kita makan bahan-bahan ataupun makanan yang high in polyphenol. Polyphenol ni usually bahan makanan yang daripada sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak vitamin lah dan mineral. Dan bakteria ni dia macam detox. Okay? Dia sebenarnya makan mucus, excessive mucus dekat dalam usus kita, dan benda ni dia akan keluarkan gas. Okay, so gas tu maybe dia akan daripada perut, daripada usus kan, dia boleh naik ke mulut lah sampai daripada tu. So daripada segi scientifically memang ada lah benda ni. Dan juga ada orang yang berpuasa ni dia akan jadi bukan bau mulut je, bau badan pun boleh juga, dia akan keluar. Okay, sebenarnya bila kita berpuasa, badan kita dalam keadaan rehat, dia tak ada buat digestion kan, dia tak ada buat pencernaan. So apa yang dia buat, dia nak dapat tenaga tu daripada mana? So dia akan makan. Okay, sel kita sebenarnya dia boleh macam recycle all those bakteria ke worn out cells ke, dia akan digest dan benda tu akan jadi tenaga. Tapi excess macam byproduct of that process tu, metabolisme tu akan menyebabkan detox tu akan mengeluarkan bau lah, badan bau, mulut bau. Tu memang proven lah dekat sains, ada disebut lah benda tu. Okay, soalan seterusnya untuk Ustazah. Okay, Ustazah, Zaman sekarang dah banyak tau perubahan berbanding dengan zaman dulu. Boleh kami tahu apa amalan yang orang dulu sering lakukan tapi sekarang macam orang dah jarang buat? Dan bagaimana untuk menghidupkan kembali amalan-amalan tu? Okey, kalau kita nak perbincangan kita ni bermakna orang dahulu tu kita tujukan kepada salafus soleh. Ya. Jadi bagaimana orang salafus soleh? Siapa salafus soleh ni? Ialah para sahabat Nabi dan juga para tabi'in. Yang hidup sezaman dengan Nabi dan juga para tabi'in, iaitu yang hidup sezaman dengan sahabat. Jadi apakah yang mereka lakukan semasa menghadapi bulan Ramadan? Pertama, mereka berdoa. Para sahabat dan juga tabi'in apabila tiba bulan Ramadan, mereka berdoa supaya diberikan kekuatan, diberikan kerajinan untuk melakukan amal soleh. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang berkat, digandakan pahala dalamnya dan penuh dengan janji-janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang keberkatan bulan Ramadan. Kemudian apa lagi amalan para salafus saleh? Mereka membaca Al-Quran. Bukan sekadar membaca tetapi memahami Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Bahkan mereka juga melakukan qiyamul lail, iaitu melaksanakan ibadah tarawih, ya, secara berjemaah ataupun secara bersendirian. Kerana ibadah tarawih ini boleh dilaksanakan sama ada berjemaah di masjid atau bersendirian di rumah. Sama dan waktu untuk melaksanakan ibadah tarawih ni panjang, daripada selepas isyak sampailah kepada terbitnya fajar, iaitu waktu subuh. Jadi kita boleh pilih kat mana kita nak solat tarawih. Okey. Okay. Ada apa ni? Dan bagaimana untuk menghidupkan kembali amalan-amalan tu? Sebenarnya kita kena memahami setiap ibadat yang Allah tentukan kepada kita, berikan kepada kita, ada tujuannya. Begitu jugalah ibadah berpuasa. Apa tujuannya? Tujuannya kalau kita tengok berdasarkan hadis, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan bahawa dia tu taat kepada Allah,
maka akhir tujuannya ialah mendapat keampunan segala dosa yang dia telah lalu. Jadi tujuan berpuasa itu adalah untuk mendapatkan keampunan. Jadi pertama sekali kena faham kenapa kena berpuasa. Jadi jika dia faham kenapa dia berpuasa dan juga amalan-amalan yang sepatutnya dilaksanakan dalam bulan berpuasa, maka dia akan dapat menghidupkan baliklah apa amalan yang dilakukan oleh para salafus salih. Okay. Untuk teacher, kita boleh nampak rakyat Malaysia kita ni selalu letak mindset macam kalau bulan puasa je, okay, aku kena turun 10 kg. So betul ke? Betul ke kalau kita berpuasa, dia akan membantu kita dalam menurunkan berat badan ataupun kita panggil sebagai bakar lemak? So betul. Okay, nak minta pendapat teacher. Okey, bakar lemak. Okey, betul, bakar lemak tu dia nak sampai ke tahap bakar lemak tu dia panjang sikit lah sebenarnya. Okay, cerita dia macam ni. Ceritanya is actually kita ni, each of our cells is made up of proteins and lipid lah, protein and lipid. So, bila kita makan, macam tadi saya dah cakap, bila kita berpuasa, bila kita makan, okay, kita kena actually utamakan fiber, buah-buahan, sayur-sayuran, okay. Karbohidrat tu sebenarnya yang kita makan, dia untuk memberi tenaga. Okay, kalau kita makan banyak sayur-sayuran, buah-buahan dan juga protein, that one is actually made up you. Because you are made of cells which is made up of protein and fats. So, kita tak boleh makan karbohidrat banyak sangat actually. Okay, karbohidrat tu is actually you makan secara berpada-pada supaya dia memberi tenaga saja kepada badan you. Jangan berlebihan. Okay, supaya sebenarnya macam ni, kalau kita makan excessive karbohidrat, kan, excess karbohidrat yang kita tak bakar, kita tak guna sebagai tenaga, dia akan simpan dekat hati dengan otot. Dekat simpan hati dengan otot. Tapi hati dengan otot ni dia ada limit dia yang dia boleh simpan dekat hati dengan otot. Okay, kalau kita makan lebih lagi yang boleh disimpan oleh hati dengan otot, what happen? So that excessive carbohydrate tu akan tukar kepada lemak. Dan lemak ni pun dia dangerous lemak lah yang actually dia boleh accumulate dekat kita punya abdomen. Sebab tu kalau orang yang tak jaga, dia excessive carbohydrate lebih, dia mungkin perut akan naik. So bila kita berpuasa, it's actually pun sama juga. Bila kita dia reverse je lah. Okay, proses tu reverse. Maksudnya bila kita tak makan, so badan kita akan guna glycogen yang simpan dekat hati dengan otot dahulu. Dia kena habiskan that sources dulu, baru dia boleh tackle ataupun dia bakar lemak yang pergi kat tempat lain. So actually kalau you nak bakar lemak tu, it takes longer lah for you to puasa kan. Logically pun dalam bagi segi sebab kan nanti dalam bulan puasa, lepas bulan puasa pun raya lepas tu makan lagi. So tak adalah nak turun 10 kilo tu, dia jadi angan-angan kosong je lah. Macam yang tadi teacher cakap tu, betul sebabkan saya ada perasan piramid makanan diorang tukar kan. Karbohidrat dulu yang paling besar, tapi diorang tukar kepada sayur-sayuran dan buah-buahan. Betul tu. Ustazah, seperti mana yang kita tahu, bulan Ramadan ialah bulan yang penuh dengan ibadah. Apa pendapat Ustazah jika seseorang ni dia hanya baca Al-Quran, baca doa, memang dia macam buat semua ibadah tu tapi kat bulan Ramadan je? Apa pendapat Ustazah? Okey, sebenarnya semua orang akan memasuki Ramadan. Muslim, bukan Muslim, orang yang berpuasa dan juga orang yang melakukan maksiat. Cuma adakah amalan mereka ini dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah? Sebenarnya apabila berpuasa dengan sebenar-benar puasa, maka selama mana dia mendalami puasa itu dengan erti kata yang sebenar, maka semakin semakin dalam kekhusyukan yang datang dalam diri dia. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkat. Puasa pula dapat membersihkan jiwa. Kedua-dua gabungan bulan yang berkat dan juga membersihkan jiwa ini, jika digabungkan, kita akan mendapatkan sesuatu kesan untuk kita menjalani kehidupan di 11 bulan yang tidak berpuasa. Bagi orang yang hanya melakukan ibadat pada dalam bulan Ramadan sahaja, tetapi tidak melakukan ibadat dalam bulan-bulan yang lain, bermakna tarbiyah Ramadan itu, yang mana kita kata puasa dapat membersihkan jiwa, itu tidak sampai kepada dia.
Ya, sebab itulah di bulan Ramadan dia melakukan ibadat, tetapi di luar Ramadan dia lupa dan tidak sedar bahawa itu kewajipan itu sepatutnya dilaksanakan bukan sahaja dalam bulan Ramadan. Cuma sebab itulah kalau kita relatekan tadi bagaimana kita menghadapi Ramadan, kita kena berdoa kan supaya diberikan kekuatan untuk mentaati perintah Allah, untuk membina kekuatan dalam jiwa dan diri kita untuk menghadapi Ramadan ni. Sebab Ramadan ni satu bulan itu adalah bulan tarbiyah. Bukan sekadar kita berlapar dahaga, tetapi kita juga meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan, yang Allah laranglah, membatalkan puasa kita. Okey, apabila tibanya bulan Ramadan, pintu syurga dibuka. Kemudian pintu neraka ditutup. Maksud pintu syurga dibuka adalah banyaknya ketaatan yang manusia lakukan pada bulan tersebut. Maka pintu syurga pun dibuka dan syaitan dibelenggu. Kenapa masih ada lagi orang yang buat maksiat sedangkan syaitan telah dibelenggu? Kerana kita masih ada nafsu. Nafsu itulah. Sebenarnya nafsu ini lagi dahsyat. Ya, sebab nafsu ini dia sangat sombong, ego, ya, dan juga sukar nak memaafkan orang. Jadi bila kita dalam bulan yang berpuasa, kita bulan berpuasa, syaitan dibelenggu. Bila bulan tak puasa, syaitan ada. Jadi berapa bulan syaitan ada tu? 11 bulan. Jadi dia telah mendidik nafsu itu supaya menggantikannya pada waktu bulan puasa tu, supaya dia tolong pula syaitan. Nafsu akan tolong syaitan tu pula meneruskan apa benda yang dia macam dia macam cikgu dengan murid, dia tolong. Sebab itulah masih lagi berlaku kemaksiatan dalam bulan Ramadan. Ada yang tak berpuasa kan dan sebagainya. Semoga kita kekal istiqamah dalam memenuhi ibadah di bulan puasa ini. Okay. So teacher, saya sebagai orang yang tak ada asma ni kan, saya muskil macam mana inhaler ni boleh membantu orang-orang penyakit-penyakit yang menghidap asma ni. Boleh tak teacher terangkan? Inhaler tu is actually dalam inhaler tu terdapat bahan aktif ataupun ubat yang boleh mengurangkan mucus, okey, ataupun boleh membuka ruang rongga ataupun diameter dekat bronchial kita lah. Okey, so orang yang asma ni is actually dia punya bronchial ataupun dia punya paru-paru tu jadi sempit kan, jadi susah bernafas. So actually inhaler tu mengandungi bahan aktif yang boleh buka lah. Okay, dia jadikan luas supaya dia boleh breathe balik lah. So maksudnya masa bulan puasa, boleh tak kita guna inhaler Ustazah? Boleh kan? Dari segi ubat. Soalan ni akan datang. Oh, akan datang. Okay. Tu nanti Ustazah akan jawab. Okay, macam tadi yang cikgu teacher Marina dah tanya, saya pun ada soalan yang sama. Ustazah, seperti yang kita tahu, kita dengarkan Cikgu Marina terang tadi, apakah hukum menggunakan inhaler ketika berpuasa? Yelah, inhaler tu kan memasuki mulut kita dan melalui trachea. Adakah ia akan membatalkan puasa? Kalau kita nak jawab soalan ni, dia adalah perbahasan yang panjang. Dan ini adalah masalah kontemporari, masalah moden, isu moden. Kalau saya terus rujuk kepada mazhab Syafi'i, apa yang membatalkan puasa itu ialah apa yang nampak, dilihat oleh mata kasar, walaupun dia kecil sebesar biji sawi ataupun biji sawi, maka kalau kita tertelan, maka dia tetap membatalkan puasa. Kalau kita tengok komposisi inhaler tadi, dia ada apa? Dia ada air kan, dia ada gas oksigen dan juga ada ubat. Okey. Jadi secara basically-nya dia membatalkan puasa. Namun di situ mazhab Syafi'i dia ada dah masalah yang sebelum ni, bukan masalah baru, masalah sebelum ni dalam keringanan dalam bab berpuasa ni. Contohnya ialah masalah sakit telinga. Sakit telinga yang bersangatan, yang kalau tak bubuh ubat telinga tu dia tak boleh. Dia menjadi mudarat kepada dia. Okey, kalau dalam mazhab Syafi'i, rongga telinga tu yang memasuki tu adalah ruang yang maksudnya yang selepas tengkorak kepala tu, telinga. Jadi bila masuk sepatutnya batal kan. Tapi itu adalah antara masalah yang diberi keringanan dalam mazhab Syafi'i, tidak batal puasa kerana mudarat. Begitu juga masalah sakit gusi orang yang berdarah.
dia berdarah je kan, dia keluar je, dimaafkan untuk dia cuma buang darah yang keluar daripada mulut dia tu, dia ludah. Tapi yang baki-baki tu dimaafkan untuk dia dan tidak membatalkan puasa. Jadi ada sebahagian fuqaha menyatakan bahawasanya dibenarkan inhaler ini kerana apabila walaupun dia tu adalah benda yang nampak jirim, tapi bila dia keluar dia jadi udara, jadi gas kan, yang kita sedut udara itu. Sebagai macam kita sekarang kan, kita sedut udara tak batal puasa kan. Diibaratkan seperti itu. Okey. Nah, namun begitu dalam fatwa daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menetapkan bahawasanya pemakaian inhaler dibenarkan bagi orang yang asmanya tak teruk. Kalau dia dibenarkan tapi dia kena ganti puasa. Puasa dia batal dan dia kena ganti puasa sebab asma dia tak berapa, asma dia ringan sahaja. Tapi kalau sekiranya dia asma dia kronik, teruk, kalau tak pakai inhaler dia memudaratkan, maka dia tidak perlu menggantikan puasa. Dan bagi orang yang asma dia terlalu dia tak mungkin akan sembuh lagi, maka dia dikehendaki membayar fidyah. Bagi orang yang kronik, dia dibenarkan pakai inhaler dan dibenarkan dan dia puasanya tidak batal. Bagi asma yang ringan tapi dia nak pakai, dibenarkan, diharuskan, tapi puasanya batal dan dia kena ganti pada hari yang lain. Ustazah, tadi Ustazah kan cerita pasal gusi berdarah kan. Bila kalau gusi kita berdarah, nanti mesti lidah kita akan rasa sikit darah tu kan. Bila bapak saya ataupun mak saya masak, dia nak rasa tu, waktu bulan puasa dia nak rasa tu, dia akan letakkan lidah tapi dia akan basuh balik. Haja saya kan, hanya untuk rasa lah. Apa ni, benda tu akan batalkan puasa tak? Buat kita rasa tapi basuh makanannya selepas tu. Seperti yang diterangkan tadi, sesuatu yang nak dilihat masuk ke dalam rongga. Mazhab Syafi'i menyatakan sesuatu yang kita jirim masuk dalam rongga, dia membatalkan puasa. Tapi ini masuk dalam rongga melebihi, kita sebut huruf ha, maksudnya kalau masuk melebihi huruf ha dengan ha tu dalam kerongkong kita tu, maka batallah puasa. Tapi dalam setakat kita rasa, kita keluarkan balik dan kita kumur-kumur, maka itu diharuskan oleh syarak lah, dibenarkan. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah sampai penghujung. Aduh kan Mika kan. Alah, terima kasihlah Ustazah dengan teacher sebabkan sudi berkongsi fakta-fakta menarik dengan kami dan para penonton hari ni. Semoga dapat memberi manfaat pada penonton di luar sana juga. Ingat, puasa bukan sekadar kita tahan lapar dan dahaga, tapi juga ruang untuk kita perbaiki diri kita. Macam Ustazah kata, ada orang tu sebelum puasa bulan Ramadan, macam selain bulan Ramadan dia tak perbaiki ibadah pun, tiba-tiba bulan puasa baru dia nak ni kan. So semoga kita dapat mendekatkan diri dengan Allah lagi. Kita semua kekal istiqamah dalam melakukan ibadah. Ingat, tarawih jangan tinggal. Macam yang tadi si kakak Aira ni cakap, dia cakap ingat jangan terlupa nak beristiqamah waktu bulan Ramadan dengan waktu bulan-bulan lain juga. Tapi korang pun jangan terlupa untuk follow account TVPSS Cemetery di TikTok dan Instagram. Sebelum tu, korang jangan terlupa subscribe tau dekat TVPSS. Jangan lupa jaga diri, jaga iman, jaga hati, jaga kesihatan. Bye, selamat berpuasa. Okay, tak apa, last sekali. Tak apa, boleh. Hari sekali lah. Lama lah macam gini. Aku bantai je lah.